Duduk mana? Tahu dah. Apa yang Tadi dia aduh. Tadi aduh. Hi guys. Dedi pun pandai main kak. Okey, dah. Kita ini memasak udang. Hai kawan lo. Hai kawan. Jumpa lagi dengan channel. Okey, hari tu kami nak masak Udang. Udang jadi pandah. Dah pergi pandah ya. Okey, kita nak masak udang. Okey, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel kawan. Ni kami nak masak udang macam ni ada udang gala. Udang galah kawan. Letaknya pun saiz tu kepala ni. Udang tu pini kami dah. Mami Ryan dah Besar dah deh. Dah. Udang nak besar deh. dah siang tadi dah bersihkan. Besar deh. Besar ketok. Ya. Disukat. Ha, letak. Dia kurang besar dengan ni ah. Tu palanya. Tu palanya. Badan ni dia. Ha, tu lagi. Sah. Okey. Udang tu apa? Hari ni yang ni ya. Sepupuk. Ha. Udang dari sepupuk. Kalau sepupuk. Sepupuk ni ya. Ha. Okey. Kakak ambil order daripada Uncle Jeremy tadi. Yang hantar di sini. Berapa kilo yang? 2 kilo? Belum 2 kilo. Jadi aku kalah. Kalau kami nanya, mungkin tidak dapat order daripada sana. Kalau menyimpan di bawah berapa harga apa semua akan daripada Aku kena pergi sepupu. Okey, kalau kami simpan dalam video. Okey, apa kita orang ada minat nak order udang biasanya berapa sekilo boleh pun pula simpan di bawah. Okey, semua tenang lah. Okey, kami nak masak udang tu cara kampung style lah. Kampung style terjun je. Okey, jadi bahan-bahannya udang gala. Sebut dulu udang gala. Udang galah, okey. Udang galah. Udang galah apa sih? Serai 2 batang. Kita ada halia sikit. Halia sikit. Kata halia. Halia. Bawang merah. 2 biji. Biji bawang merah tu sayang. Bawang putih 2-3 ulas. Okey, semua bahan-bahan tu kami akan tutup nah. Tak ni akan tolong kita tutup nah. Okey. Alright, jadi dah siap bahan tu, kami akan terus masak ke sini lah. Wih. Okey. First kali kita buangnya pun kulit tu lah, biasa. Macam pada tadi udang galah tu kat order daripada Uncle Jeremy dekat dari sepupuk ni lah. Dari sepupuk ni ah. Salah mungkin itu musim udang dekat Miri tu, ke Sarawak tu kali. Sebab sida apa? Ada ipar kami dekat kampung pun pesta udang kan. Aku selalu pergi sepupuk. Gaya tahun tu gawai. Jalan dari pantai sepupuk. Gawai banyak makan udang orang tahun tu. Jalan dari pantai sepupuk. Ya kah? Dari pantai nemunya ya. Aku kan pernah. Kami orang si balik gawai tahun tu. Mami Ryan madah tahun depan mau balik. Siapa mau balik? Terus kami orang Siapa mau balik kan? Ada berdaun ada kita boleh tonton deh. Terus kami orang mau balik ke sini. Matur ya lah. Matur apa ya? Mau balik ke sini. Boleh ke Bantiang. Aku enggak. Tahun sitik lah aku kita boleh. Nanti kasih naratai. Ya. Terus kita mau uruskan ya lah. Kubo mertua kami. Okey. Kita untuk belum tahun depan. Jadi memirain mah dah tahun depan je lah. Bayar kami rugi lah tahun untuk banyak udang. Siapa harap tahun depan pun banyak udang. Okey. Teruskan bawang tu dulu. Okey, nama bau tu. Ini cuma letak ya? Hah? Oh, bau timun namanya, bau timun. Bau fresh. Okey, bau busuk, bau fresh. Bau timun. Memang pandai buat air timun, bagus sebenarnya. Sampai sekali minum air timun dulu.
air timun campur lemon, campur selasih. Tap. Belum molah lagi lah, belum coba molah. Pandai molah sedap, memang sedap. Okey, bawang merah dalam. Ya, tutupnya. Nah. Anang kuat ya kita terbaik ya. Tutup. Sepiato kan tutup sepiato. Nah, banyak ke besar. Okey, Nyanya tolong kita tutup. Apa sih kita lagi ke terbaik tadi? Ya, langsung terbaik. Okey. Kita pula kena tumis dulu. Sampai keluarkan bau, baru masukkan udang. Saya tambah airnya, tambah supnya. Simple je. Okey, semuanya macam-macam lah. Hilang rasa, tak sayang. Cuma kita mau sup lah, makan supnya. Baru aja. Apa yang? Baru aja ngetua, tapi Apa yang? lelah. Sepit ya dulu. Ya kah yang? Hah? Oh ya kah? Okey. Mami Ryan ada sepitnya masuk dulu. Sepitnya lambat masak katanya. Tahu lah benar sih ya. Kita ikut je lah. Kan? Sikit kenyak kalau nyemai yang. Nak uji kaji dia lah. Okey, saya percaya. Nah, ya uji kaji Mami Ryan. Tahniah Mami Ryan sudah membuat uji kaji tersebut. Ini tajam deh. Yalah, kita ni tahu kan, selalu kita main masak je. Tiba-tiba Mami Ryan ada info lah. Baguslah ada info lah. Kan? Kali kita orang masak boleh try juga. Kita tahu betul. Kan? Speed ni masak dulu. Ingat ya, speed ni masak dulu. Kalau yang kecil okey, ada. Tulis sebabnya size tu, size gorgon. Size besar-besar, pun speed pun size besar-besar. Dapat. Kecil je gianya. Gianya lambat masak. Udangnya size gorgon. Speednya, dah tak. Dah udangnya size gorgon, speednya size gorgon lah. Mungkin hanya lambat masak kata Mami Ryan. Mungkin benar je lah. Okey. Telah kami simpan ke. Nombor telefon di bawah ni, tahu-tahu mau order. Speednya besar-besar tu. Buang sayang. Tapi kami ada nampak dekat. Kami pergi Imat Tudan nak ya. Om jual speed tu dia ambilnya, jualnya lain. Udang dia jualnya lain. Manusia pandai cari duit. Dah lagi lama deh. Lagi lama lagi, tapi hancur gitu. Dah sama hancur lagi. Speed tu jual lain harga. Dikumpul dalam sikit piring. Speed je. Udang lain harga badannya. Duit, 2 kali duitnya dia. Okay kawan, ni saya nutuk. Kuat gigi sayang, kuat gigi. Sekarang terbaik je. Okey. Macam-macam yang ada tadi, kami akan tumis tu. Okey, dengan serai. Tumis dulu sampai wangi-wanginya keluar, ni pun bau harumnya dah keluar. Lepas kita akan masuk speed dulu. Lepas ya baru kita masuknya pun badannya. Okey, ya Mami Ryan dah coba polah lah. Itu benar kan, kita polah aja. Lain kali kita boleh coba juga. Kita dah beli udang size gorgon tu. Okey. Dah ya, jadi tolong. Rajin baby daddy tu. Rajin betul. Kering kan ya? Jadi tolongnya, okey? Jadi tolongnya, okey? Ya, nanti anda udah hancur yang kekeringan aku nak Okey. Nah. Tu udah hancur. Jadi itu hancur lah. Okey, jadi kan nyamai. Alright. Ubah lagi, lawan lagi. Sini kita. Mami kau pakai udang kau Mami. Ini tolong daddy ya. Mi lagi. Ini tolong bagi habis. Okey. Dah. Dan mau dia boleh hancurnya deh. Jadi bagi habis, okey?
Ni gagal meja tu. Bah, kita. Macam? Aku lihat. Wah, buah betik. Buah betik. Hah? Buah betik berangkal lah. Buah betik dia beli abang kami. Kering. Kering. Biar abang masak. Sikit berapa mantah. Itu mentah. Tu bagus tu. Mana ulam mana tu? Itu minta. Aha. Okey. Kita pun bawang dah hancur. Nah, macam mana sayang? Itu minta. So kita pun serai. Akak. Boleh terbaik tu ya. Nah, boleh ya. Jangan. Okey. Dah. Udah hancur kah? Dah. Okey. Udah lama main. Ya. Dia kan tutup kuat. Ya, kan tutup kuat tadi. Kuat dah ya? Kuat. Kuat kan? Yalah anak main kecil kok. Kayaknya. Jadi. So, dah besar so. Pagi bisa. Iya, mau kawan tak kali. Dah besar. Andai ada kawan sendiri dah. Mana sayang? Okey. Kita pun bahan yang ditumis dah ditutup. Dan cemerlangnya oleh Nia. Acehnya ya. Okey, kita jumpa ke dapur, kita dah masak, okey? Ke dapur. Aku Okey kawan. Kita pun kuali dah sedia. Kita akan panaskan kuali, masukkan minyak. Okey, on. tak. On. Okey, on. Pusing kita lah. Tekan lo. Tekan, pusing. Pusing terus. Git. Nak boleh. Kita. Nak boleh. Kita boleh ya. Yang boleh lama boleh meletup dah. Sip nak kena muak kan? Siap kena muak. Jadi nak lama dari Semua. Okey kawan, kita pun kuali. Dari panaskan. Kita masuk kita pun minyak. Okey, minyak. Okey. Sampai minyak dah menutup kedai. Okey. Masukkan Mami, kita pun bahan-bahan yang kita tutup tadi. Okey, kita akan tumisnya sampai keluar bau. Yang ada. Aku kan ada di rumah. Untung mai. Nama teh pada. Nama pada kita. Hari ni lah. Hari ni kita. Nama pada ngapa? Okey. So tadi kawan ada bawang putih, bawang merah, serai dengan sedikit halia. Halia selesai bujari je lah. Okey, tak gayanya dah ke kuning-kuningan. Okey, bersih dah ke kuning-kuningan. Okey, macam memirain tadi. Kita masuk pun sepit dulu. Okey, kita try. Itu benar kan? Itu lambat masaknya ada. Okey. Kita coba. Kita coba kawan. Lihat tak sepitnya pun besar dari ni sepitnya. Okey. Sepitnya dah ada setengah kuali dah.
Kumpul dia sepit dia masak mana lain boleh tu. Kadang orang lain sepit masak lain. Maka sepit tu. Bau pokoknya wangi ya. Wangi kan bau ya. Very nice. Oh, nyak ya. Jauh mai beza. Okay.